طيب فإن شاء الله الآن سنواصل. Kita akan sambung. Okey, ada soalan di sini. Man anta, atau man anti, man huwa, man hiya. Kita dah belajar tadi man maksud dia siapakah. Okey. Man bermakna siapakah. Okey, kita akan tengok soalan dan jawapan menggunakan kata tanya man. Baik. Man anti, siapakah kamu? Okey, so bila tanya siapakah kamu, kita kena jawab dengan ana. Ana talibah. Ana talibah, saya seorang pelajar. Atau ana muhadirah, saya seorang pensyarah. Okey, so man anti kita gunakan untuk tanya kepada seorang perempuan. Manakala man anta kita gunakan tanya pada seorang lelaki, siapakah kamu? Ana tabib, saya seorang doktor. Atau ana fallah, saya seorang petani. Okay, dalam buku kamu ada banyak lagi contoh yang lain. Jadi boleh gantikan dengan perkataan yang berbeza di sini. Seterusnya, kita ada man huwa, siapakah dia? Okay, jadi kalau ditanyakan dia, maka jawabnya pun gunakan dia. Huwa muhandis, dia seorang jurutera. Huwa muwazzaf, dia seorang pegawai. Okey, yang terakhir kita ada man hiya, siapakah dia? Perempuan. Jadi hiya muhadirah, dia seorang pensyarah. Hiya rabbah al-bait, dia seorang suri rumah. Hiya mudarrisah, dia seorang guru. Okey, jadi boleh gantikan di sini dengan apa-apa perkataan yang sesuai. Okey, jadi perhatikan untuk anti ada ta marbutah, anta tidak ada. Okey, sebab anti perempuan, maka dia punya kata nama yang kembali kepada perempuan kena ada ta marbutah. Begitu juga dengan hiya. Okey, ada ta marbutah. So tak boleh sebut hiya muhadir. Okey, kena sebutkan hiya muhadirah. Baiklah, yang terakhir kita ada al-arqam wal-a'dad. Al-arqam wal-a'dad. Okey, nombor-nombor dan bilangan-bilangan. Di sini dalam bentuk jamak. Kalau dia punya mufrad ataupun tunggal, ar-raqmu wal-'adad. Okey, bilangan dan nombor. Atau nombor dan bilangan. Baik. Okey, jadi di sini kita akan belajar nombor tempat sa, belas dan juga puluh. Okey, nombor satu dalam bahasa Arab ialah wahid. Wahid. Okey, so perhatikan dia punya tulisan dia. Wahid, satu. Dua, ithnan. Ithnan, dua. Ini dua dalam bahasa Arab. Okey, dia macam satu dan ada mangkuk di atasnya. Okey. Dua. Tiga ialah thalatha. Thalatha. Okey, thalatha. Kita tambah lagi satu di atas kepalanya. Tiga. Empat, arba'ah. Arba'ah. Arba'ah seperti nombor tiga yang terbalik. Tiga dalam bahasa Melayu yang terbalik. Kemudian lima ialah khamsah. Khamsah. Okey, tulisan dia macam ni. Hampir seperti kosong dalam bahasa Melayu, cuma di atasnya sedikit muncung. Okey, kalau kosong dalam bahasa Arab, dia cuma titik sahaja. Okey, titik sahaja. Kemudian enam ialah sittah. 6 ialah sittah. Okey, dia terbalik dari 2 dalam bahasa Arab. Okey, kalau 2 sebelah sini, 6 sebelah sini. Baik. Termelengkung pula. Okey. Kemudian 7 ialah sab'ah. Sab'ah. Sab'ah seperti V. Kemudian 8 thamaniyah.
thamaniyah. Okay, kalau ada alif kita panjangkan. Dan kalau sa di sini kita keluarkan lidah. Ithnan, thalatha, thamaniyah. Okay, dia seperti V yang terbalik. Dan 9 ialah tis'ah. Tis'ah. Terus 9 hampir sama macam bahasa Melayu. Kemudian kita ada nombor di tempat belas. Okay, untuk nombor di tempat belas, kita tambahkan asyar di belakang dia. Tambahkan asyar. Ambil nombor di tempat sa tadi dan tambahkan dengan asyar di belakang dia. Okay, tetapi untuk 11 dan 12 ada sedikit perbezaan. So 11 ialah ahada asyara atau ahada asyar, bukan wahid asyar tapi ahada asyar. 12 ithna asyar. Ithna asyar, 12. Kemudian 13 ialah thalatha asyar. Okay, ambil balik nombor 3. 3 tempat sa tadi, tambahkan dengan asyar di belakang dia, kita akan dapat nombor di tempat belas. Okay, kemudian 14 arba'ah asyar, 15 khamsah asyar, 16 sittah asyar, 17 sab'ah asyar, 18 thamaniyah asyar, 19 tis'ah asyar. Okay, jadi kita ambil nombor di tempat sa, tambahkan asyar di belakang dia untuk kita dapatkan nombor belas. Okay, kemudian kita ada nombor di tempat puluh. Okay, untuk nombor di tempat puluh, okay, 10 asyarah. 10 ialah asyarah. Okay, so ini titik dalam bahasa Arab. Kita dotkan dia saja. Kemudian 20 ialah asyrun. 20 ialah asyrun. Untuk nombor 30 sampai 90, kita ambil nombor di tempat sa. Okay, buangkan dia punya ta marbutah di hujung tu. Dan tambahkan dengan waw nun. Okay, contoh di sini kita nak buat 30. So 3 tadi ialah thalatha. Kita buangkan ta marbutah di sini dan gantikan dengan waw nun, maka kita akan dapat thalathun. 40 arba'un, 50 khamsun, 60 sittun, 70 sab'un, 80 thamanun, 90 tis'un. Sebelum tu untuk 80, kita bukan sahaja buang dia punya ta marbutah. Okay, 8 tadi ialah thamaniyah. Okay, perhatikan di sini kita buang sekali dengan ya di belakang ta marbutah. Baru tambahkan dengan waw nun. Okay, jadi kita akan dapat sama nun. Sama nun. Kira 100 ialah mi'ah. So untuk 100 kamu akan belajar dalam tahap 2 insya-Allah. Baik, sekarang kita nak tengok macam mana cara nak sebutkan nombor di tempat sa dan puluh dalam bahasa Arab. Okey, contoh di sini kita ada nombor 35. Okey, 35. Dalam angka dia punya tulisan dia atau dia punya susunan tulisan dia sama. 35. Okey. Untuk sebutan dia, kita akan sebutkan nombor di tempat sa dahulu. Baru kita sebutkan nombor di tempat puluh. Jadi di sini di tempat sa kita ada nombor 5. 5 ialah khamsah. 5 ialah khamsah. Kemudian baru kita sebutkan nombor di tempat puluh di sini. Kat sini kita ada 30. 30 ialah thalathun. Thalathun. Okey, dan di antara kedua-dua nombor tersebut jangan lupa letakkan wa. Jadilah khamsah wa thalathun. Khamsah wa thalathun. Okey, ingat kita kena sebutkan sa dulu baru puluh. Okey, kita cuba tengok contoh yang lain. Contoh kita ada nombor 47. So 47 kita akan sebutkan 7 dulu. Jadi 7 ialah sab'ah. Kemudian 40 ialah arba'un.
Okey, dan di antara kedua-dua nombor ini kena letakkan wa. Jadi kita akan dapat 47. Sab'ah wa arba'un. Contoh lagi kita akan tengok 92. Okey. So 92 kita akan sebutkan apa dulu? 90 atau 2? Naam, 2 dulu. Ahsantum. So 2 ialah ithnan. Kemudian baru sebutkan puluh. Okey. So di sini kita ada 90 ialah tis'un. Dan di antara kedua-dua nombor ini kita letakkan wa. Jadi 92 dalam bahasa Arab kita akan dapat ithnan wa tis'un. Hal fahimtum? Okey, hal indakum soal? Kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan dalam grup. Okey, ataupun komen di mana-mana. Kemudian saya cuba jelaskan, insya-Allah.